Oh bos, selamat petang saya Awang Pang. Hari ini holiday tapi kita ada lori mari ya, ada lori mari turun kereta. Tahun 2018. Honda Civic TCP ya. Ini TCP, boleh nampak dia punya lampu depan TCP. Saya tengok dia punya service book pun TCP juga. Okey, TCP 1.5 turbo lah. Harga jual 75,800. Kereta ni boleh ikat bank 8 tahun lah, boleh ikat bank 8 tahun. Kereta ni baru sampai lori, belum buat apa barang lagi. Boleh nampak cat masih kotor lagi lah. Okey, dalam macam ni. Dia full service pada Honda. Full service pada Honda. Tadi saya sudah cek pun sudah gambar lah. Okey, aircon sejuk, engine gearbox tak ada masalah. Dalam makin semua original lagi. Semua cantik lagi. Lepas tu dalam pun okey. Sebab dia TCP mah. Dalam punya leather cantik-cantik punya mari. Okay, dia punya Myris tadi saya ada tengok 131,000. Original Myris. Belakang punya leather pun cantik. Tak ada calar, tak ada apa punya, tapi pintu pun sama juga. Sebab ini kereta kalau baru turun lori macam ni condition dalam kira okey lah, kira okey, cuma luar punya cat tak cantik. Belakang punya bumper ini spoiler tak cantik. Spoiler ini tak cantik. Macam tak ada spray cat ini. Okey. Lepas tu lain-lain punya depan cat ada sikit calar sajalah. Kalau saya kira-kira agak bajet touch up lah, kena touch up atau spray cat. Bulanan kalau ikat bank 1,000 lebih sikit. 8 tahun lah ikat bank TCP ni. Kalau tambah TA body kit lain kira lah. Tambah TA body 3-4 ribu. 3-4 ribu. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari satu Honda Civic 1.5 paling high spec TCP lah ini. Kita sini ada sebiji baru sampai sahaja. Harga jual 75,800. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa minat boleh kontak saya lah. Kalau ada apa mula-mula kita saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.